Mugunten sudah mati. Dengan tangan terketar-ketar, Anita berjaya menelefon Indumati. Dia sudah mati. Kemudian wanita berumur 19 tahun itu tertunduk kaku kerana tidak tahu apa yang patut dilakukan seterusnya. Indumati pula menghubungi Sarada dan Ramya. Mereka bertiga bergegas ke rumah Anita di tingkat 7. Sebaik menerjah masuk, mata mereka terbelia melihat tubuh lelaki yang terletang di atas permaidani. "Awak tidak apa-apa?" Sarada segera memeluk Anita yang mula menangis. Indumati dan Ramya pula menghampiri tubuh lelaki itu. Seorang memegang pergelangan tangan untuk memeriksa nadi, sementara seorang lagi meletakkan jari telunjuk pada hidung untuk memeriksa pernafasan. "Memang sudah mati," Ramya mengesahkan. Keempat-empat wanita itu, Sarada yang paling tua berumur 40 tahun, sementara Anita yang paling muda berumur 19 tahun, duduk berkerumun di satu sudut. "Kita kena beritahu Satis." 3 pasang mata segera berpaling ke wajah Indumati. Satis, bahu Anita mula terhingut-hingut, menahan sesak. Mata Anita mula beralih ke arah tubuh Mugunten yang terbaring tanpa nyawa. Mungkinkah Satis akan menerimanya selepas segala apa yang terjadi? Malah, adakah dia sendiri akan menerima Satis selepas ini? Demikian fikir Anita sebelum memejamkan mata dan tersedu-sedan memikirkan nasib diri. Mugunten mewakili kelompok kaum India yang dilabel sampah masyarakat. Dia memenuhi setiap kriteria negatif yang sering dijadikan label stereotip oleh orang luar, malah kaum India sendiri, sewaktu memperkatakan realiti segala masalah sosial dalam komuniti ini. "Saya memang tiada pelajaran, tapi sayalah raja di seluruh kawasan." Dialog itu sudah sinonim dengan Mugunten sejak usia awal 20-an. Sejak kecil, dia tidak berminat dalam pelajaran. Namakan apa-apa jenayah kecil, semuanya sudah dia lakukan sebelum mencapai umur 15 tahun. Mugunten cepat belajar bahawa cara paling mudah untuk menundukkan orang adalah dengan menyuntik perasaan takut dalam jiwa. Hakikat itu disedarinya sewaktu dia hampir-hampir membunuh seorang penduduk yang mengugut mahu melaporkan kegiatan gangster dan pengedaran dadah kepada pihak berkuasa. Buat kali pertama, Mugunten melihat sendiri ketakutan dalam mata penduduk. Mulai saat itulah dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menjalankan aktiviti gangsterisme, pengedaran dadah, penyeludupan dan pembunuh upahan secara tersembunyi. Dia mahu penduduk kawasan itu tahu dan sedar siapa yang berkuasa. "Saya memang tiada pelajaran, tapi sayalah raja di seluruh kawasan. Kalau berani, pergilah ke balai polis. Tapi jangan lupa bahawa mereka juga makan dedak yang saya tabur." Mugunten menggunakan unsur ketakutan dan teror untuk mengawal dan menguasai orang awam. Pada masa sama, dia menggunakan kuasa wang untuk mengawal dan memiliki orang atasan.